Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Biar betik. Ini adalah Ikram Korkmaz. Dia hanyalah seorang penjual daging yang biasa di sebuah bandar di Turki. Tetapi dia memiliki kisah hidup luar biasa. Segalanya bermula apabila Yasim, seekor kucing jalanan, hampir setiap hari datang ke kedainya dan berdiri di depan kaunter. Yasim dapat makan, Ikram dapat kawan. Kejadian ini berjaya dirakam dan telah menjadi viral di media sosial satu ketika dahulu. Kedai daging Ikram mula dapat perhatian penduduk setempat. Tetapi kisah ini tak kekal lama. Yasim pergi buat selamanya. Ikram mengambil keputusan untuk mengebumikan kawannya itu di laman rumahnya dan membina sebuah tugu di kedainya untuk kenangan. Walaupun Yasim telah tiada, ingatannya terus hidup melalui kebaikan Ikram. Dia kini menjaga lebih daripada 20 ekor kucing dan anjing jalanan, memberi mereka makan setiap kali datang ke kedainya, membuktikan bahawa sedikit kebaikan mampu membawa perubahan yang besar. Adakah anda setuju? Kongsikan di ruangan komen. Biar betik. Kucing ini dapat meramal bila seseorang itu bakal meninggal. Pada tahun 2005, staf sebuah rumah penjagaan di Rhode Island, Amerika Syarikat mengambil keputusan untuk mengambil seekor kucing untuk menjadi haiwan terapi bagi para pesakit tua yang kesunyian. Masalahnya, Oscar bukanlah kucing yang jinak dan lebih suka bersendirian. Tetapi satu hari, para staf pusat itu mula perasan yang Oscar tiba-tiba jinak dengan salah seorang pesakit di situ. Dan beberapa hari kemudian, pesakit itu meninggal dunia. Malah bukan sekali, Oscar terus melakukannya berulang kali, sehingga staf di situ berasa Oscar hanya berminat untuk berdamping dengan pesakit-pesakit yang hampir pergi. Oscar berjaya meramal hampir 100 kematian di pusat penjagaan itu. Ada yang percaya ini adalah naluri haiwan, tapi apapun sebabnya, Oscar adalah simbol keselesaan dan kasih sayang di saat-saat terakhir hidup seseorang. Adakah anda setuju? Kongsikan di ruang komen. Biar betik. Kucing ini mengubah hidup seorang lelaki sepenuhnya. James Bowen hanyalah seorang pemuzik jalanan yang bergelut dengan ketagihan dan kehilangan arah hidupnya. Dia kusut, serabut dan hanya hidup semata-mata untuk hidup. Suatu hari, dia bertemu dengan seekor kucing jalanan yang kemudiannya diberi nama Bob. Sejak itu, mereka tidak dapat dipisahkan. Bob menjadi cahaya dalam hidup James, membantunya keluar dari kegelapan ketagihan dan kemiskinan. Kisah mereka menyentuh hati ramai, sehingga pernah viral satu ketika dahulu apabila orang ramai merakam video James dan Bob sedang bersama melakukan persembahan di tepian jalan di kota London. James kemudiannya menulis sebuah buku dengan tajuk A Street Cat Named Bob, menceritakan segala kisah mereka bersama. Namun pada tahun 2020, Bob meninggalkan dunia ini selamanya. Bob mungkin telah pergi, tapi legasinya akan hidup selamanya. Adakah anda setuju? Kongsikan di ruangan komen. Biar betik. Kucing ini makan segala makanan di depannya. Ini adalah kita panggil dia Mikey. Mikey ialah seekor kucing yang sangat popular di TikTok kerana selera luar biasanya. Letaklah apapun makanan di depannya, ia akan mengosongkan pinggan itu sepatas anda di waktu berbuka puasa. Ketab, ayam, ubi, malah buah naga pun dia sebat sama rata. Namun, adakah makanan-makanan ini sesuai untuk kucing? Kita tengok pun risau kan kadang-kadang. Walaupun kucing secara azali merupakan haiwan karnivor, namun sebenarnya kucing juga boleh makan sayur dan buah tanpa masalah. Cumanya hanya sekadar snack, bukan sebagai makanan utama tau. Jangan pula paksa kucing anda jadi vegetarian ya. Tak pasal kena jumpa veterina, tapi elakkan anggur, buah sitrus atau bawang. Ini bahaya untuk si comel anda. Adakah anda makan seperti Mikey di waktu berbuka nanti? Kongsikan di ruangan komen. Biar betik. 5 bakal kucing paling digemari rakyat Malaysia. Adakah anda peminat kucing? Kucing merupakan antara haiwan paling digemari untuk dijadikan peneman setia dalam hidup. Malah terdapat kajian yang mengatakan dengan membelah seekor kucing dapat mengurangkan kadar stres seseorang. Ya, kurang. Terdapat beberapa bakal kucing yang amat digemari ramai. Antaranya kucing Parsi, kucing British Shorthair, kucing Bengal, kucing Maine Coon, kucing kampung, lebih-lebih lagi si Oyen.
Anda setuju? Kongsikan kucing kegemaran anda di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.